Saya Adib, Ketua Kumpulan dan juga pereka lagu untuk projek ini. Bagi saya, muzik bukan sekadar latar. Ia adalah jiwa kepada penceritaan. Bila kita dengar rentak yang betul, emosi itu sampai terus ke dalam hati. Setiap babak dalam video, cahaya yang hilang, saya padankan dengan mood lagu yang sesuai. Dari rasa tenang masa kecil, sampailah ke saat-saat yang menyayat hati di hujung cerita. Saya ada bertanggungjawab untuk menghasilkan image visual dalam video ini. Saya guna teknologi generatif. Dengan hanya satu ayat yang betul, saya boleh hasilkan suasana yang penonton rasa macam betul-betul berada di sana. Saya pilih gaya yang sinematik, lembut, berkabus supaya penonton boleh rasa sunyi, rasa tenang, rasa hilang. Semua emosi itu saya cuba bawa melalui visual. Image yang kita pilih bukan sekadar cantik, tapi ia ada jiwa, ada ceritanya. Saya Akli, pereka watak dalam projek ini. Setiap watak yang saya lukis, saya bayangkan macam mereka benar-benar hidup. Watak Amir itu mewakili generasi muda, polos, penuh harapan. Atuk pula lambang nasihat dan warisan. Saya ambil inspirasi daripada orang kampung saya sendiri. Cara mereka berpakaian, berjalan, malah ekspresi bila mereka marah atau sedih. Bila penonton tengok, saya nak mereka rasa seolah-olah mereka kenal watak-watak ini. Bukan sekadar animasi, tapi bayangan realiti kita yang sebenar. Saya Aznan, bertanggungjawab sebagai pereka suara untuk watak-watak dalam cerita ini. Suara ni nampak macam benda kecil, tapi kalau tak kena dengan watak, keseluruhan emosi boleh hilang. Saya pilih skrip yang sesuai dulu, kemudian cari tone suara yang boleh menyampaikan rasa. Untuk watak Atuk, saya cari suara yang ada kebijaksanaan, lembut tapi tegas. Macam nasihat daripada orang yang dah banyak makan garam. Bila saya dengar semula, suara tu masuk dalam babak, saya tahu, ya, ini suara yang akan buat orang berhenti dan dengar dengan hati. Saya Zain, pereka motion untuk video Cahaya yang Hilang. Tugas saya adalah menjadikan setiap babak hidup. Bila kita tambah pergerakan kamera, peralihan yang lembut atau momen perlahan, emosi penonton jadi lebih kuat. Saya bayangkan setiap shot ini macam dalam filem. Ada nafas, ada rasa. Kadang satu gerak kecil macam zoom masuk pada mata Amir boleh buat penonton terasa sebab. Itu kuasa motion. Ia bukan sekadar bergerak, tapi ia bercerita dalam diam.